merupakan salah satu masalah yang serius yang boleh merosakkan nilai keadilan, kepercayaan dan juga pembangunan negara. Rasuah bukan sahaja melibatkan wang, malah melibatkan penyalaan kuasa dan juga pembangunan negara. Melalui poster ini, kami ingin memberitahu bahawa menyampaikan mesej bahawa integriti merupakan salah satu pendirian yang bermula daripada diri sendiri, terutamanya daripada kalangan pelajar. Mari kita lihat tentang tajuk poster kita, iaitu integriti pilihan kita, rasuah musuh kita. Integriti, frasa integriti pilihan kita membawa maksud bahawa setiap individu mempunyai pilihan untuk bertindak secara jujur dan juga adil. Malah rasuah musuh kita membawa maksud iaitu memberi kesan buruk kepada individu, masyarakat dan juga sesuatu negara. Tajuk ini mengajak kita semua untuk memilih integriti dan menolak rasuah. Selamat pagi kepada madam dan semua pelajar. Lepas ni saya ingin jelaskan tentang visual poster yang kami buat. Di bahagian tengah poster terdapat tangan yang di lantai sini ya. Ini melambangkan bagaimana rasuah mengikat dan memerengkap satu individu yang perlukan bantuan pada situasi tersebut dan terpaksa memberi duit ataupun macam aset kereta untuk kepada pihak berkuasa untuk dapatkan sesuatu dengan lebih mudah tanpa ikut undang-undang. Seterusnya kita boleh lihat meja yang dipenuhi wang melambangkan perbuatan memberi dan menerima rasuah secara tersembunyi. Sekarang ni kita boleh lihat ada banyak kes yang berlaku yang ada dalam pangkat yang lebih tinggi. Jadi mereka ingin duit lebihan sebab gaji tidak cukup untuk mereka hidup mewah. Jadi semua kena fahamkan rasuah bukanlah penyelesaian kepada semua perkara. Kena ikut undang-undang untuk rakyat ada kepercayaan terhadap pihak yang bertanggungjawab yang ada berkuasa. Di bahagian kanan juga terdapat individu yang mengangkat tangan menunjukkan rasa berani dia untuk menolak rasuah dan dia memahamkan dia ada hak untuk menolak rasuah dan anti rasuah. Di bahagian kiri poster pula terdapat kotak bertulis anti rasuah dan juga ada bendera Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, semua kena ikut peraturan untuk setiap perkara walaupun dalam situasi terdesak. Walau bagaimanapun mereka tidak boleh menerima rasuah ataupun memberi rasuah kepada pihak yang berkuasa. Seterusnya saya ingin menjelaskan tentang tangan ini yang beri rasuah. Ini menunjukkan sekarang ni ramai ingat beri rasuah akan memudahkan kerja mereka dan tidak perlu ikut prosedur-prosedur yang ada di sistem undang-undang. Sebagai seorang yang berdisiplin dan dengan penuh nilai-nilai murni, jadi mereka kena ingatkan rasuah bukan satu perkara yang kebijaksanaan. Seterusnya saya akan terangkan tentang warna-warna yang digunakan dalam poster ini. Yang pertama, latar belakang dia warna jingga. Warna jingga ni sebenarnya dia nak beritahu kita tentang kesedaran untuk betapa buruknya rasuah ni. Selain itu, border kita warna merah ni tentang bahaya atau kesan-kesan
jika kita melakukan rasuah, reka bentuk lukisan ni pula dia menunjukkan keikhlasan dalam menyampaikan mesej anti rasuah. Pasal apa yang ada dalam poster ni tadi saudara kita Tanish dah cakap. Jadi dari sini kita perlu ambil kesedaran lah. Sebenarnya ni warna jingga Jangan kira dia ni warna coklat ke apa. Dia ada kesan campuran sikit. Ada yang nak nampak je dekat. Nampak? Okay, seterusnya saya ingin menerangkan tentang nilai-nilai murni yang tersembunyi di dalam poster ni. Antara nilai-nilai murni yang kita dapat tengok adalah first, kejujuran, yang kedua, tanggungjawab, dan yang ketiga, maruah diri. Sebab maruah diri pun adalah salah satu daripada poster anti rasuah ni. So kalau kita tengok tanggungjawab kejujuran ni, kita perlu ajar anak-anak kita daripada sejak kecil lagi. Seperti meletup bulu biarlah dari rebungnya. Sebab kalau kita tidak mengajar mereka dari sekolah pun dia dah tahu. Sebab sekolah kanak-kanak sekarang ni dia pandai untuk menerima dan memberi rasuah kepada kawan-kawan mereka. Dia tak kira di sekolah ke atau di tempat lain ke macam tu. Yang kedua, sebagaimana kawan saya cakap tadi, kes rasuah seperti di mana di negeri Georgetown, Pulau Pinang, dekat 3 minggu ke dah macam sebulan lepas, seorang pegawai polis berpangkat assistant superintendent, dia kena tangkap di bawah Akta 16 dan 17A, Akta Pencegahan Suruhanjaya Rasuah Malaysia 2009, dan direman tidak pasti berapa hari. So oleh itu kita kena ajak anak-anak kita dekat, kalau dah besar pun kalau kita tidak mengenali anti rasuah apa kesan dia, kita akan menerima rasuah dan memberi suapan kepada orang lain di pejabat ke di tempat luar. Kalau banyak di tempat-tempat yang macam kita beli barang ke macam tu, kita bayar sekarang, tak bayar sekarang, bagi free, saya bayar sikit je nak bagi free. Macam banyak perkara yang berlaku di negara kita sekarang. So kalau kita nak mengelakkan anti rasuah, kita kena mengajar dan mengadakan satu kempen besar-besaran tentang anti rasuah dan kesannya kepada masyarakat kita. Negara kita juga boleh terancam dengan anti rasuah. Kalau negara kita ada kes anti rasuah yang banyak, so orang lain akan nampak negara ni macam ada kes rasuah yang banyak, dia takut untuk masuk ke negara kita. Silap-silap dekat dia orang pun kita akan menerima rasuah juga macam tu. Contoh saya bagi contoh. So itu je, kejujuran, tanggungjawab dan bermaruah diri. Itu saja dari saya. Seterusnya, sasaran poster yang kami reka ini, sasaran poster ini adalah menunjukkan kepada golongan pelajar atau generasi muda. Sebagai pelajar, kita hendaklah memilih pemimpin dan membuat keputusan pada masa hadapan. Jika nilai integriti dipupuk sejak di bangku pengajian, amalan rasuah dapat dicegah dari awal. Andai ada satu sahaja individu yang mengambil ringan tentang urusan ini, ingatlah, kerana nilai sitik rosak sesebelahnya. Sebagai kesimpulannya, poster ini menyampaikan mesej bahawa rasuah merosakkan negara kita sendiri, manakala integriti membina masa depan. Marilah kita semua memilih integriti dan menolak rasuah. Dalam apa jua keadaan, integriti pilihan kita, rasuah musuh kita. Sekian, terima kasih. Ada satu lagi. Sebelum kita nak tamatkan pembincangan kita, saya ingin menyampaikan satu pantun berdasarkan anti rasuah. Kalau tuan berkaya jauh, singgah bertamu di Teluk Segari, amalkan tuan rasuah dijauh, kelak hidupmu mulia di Bugari. Sekian, terima kasih.